Hai, Assalamualaikum semua. Okey, dah lama kan tak jumpa saya, konon Okey, ni nak cerita pengalaman admin sendiri. Beberapa hari yang lalu admin demam, batuk dan sesama. Lepas tu dia macam seorang yang tidak suka makan ubat. Tapi hari tu puan bagi ni Nutri High B ni dalam dia ada berry goji, dia ada buah delima, lepas tu dia ada ekstrak bunga raya. Okey. So hari tu saya minum ni satu botol hari first day satu botol, sebab first day tu memang demam, memang rasalah panas apa semua, pening. So minum ni satu botol. Tapi sebelum minum ni kena goncang tau, goncang. Yang ni dia rasa more kepada delima lah, masa-masa manis macam tu. Satu saya minum ni sebab apa? First dia kuatkan kita punya sistem imun badan. Dia bantu juga untuk siapa yang ada masalah anemia, masalah HB low, pregiman boleh minum. Kanak-kanak berusia 5 tahunan ke atas pun dah boleh konsum untuk Nutri High B. Okey. So lepas tu untuk hari yang kedua minum pula Mustani. Mustani ni pun dia bantu sangat sebab apa? Batuk yang bukannya batuk macam tu. Dia batuk yang mengokol sampai rasa macam tak bernafas macam tu. Pernah rasa tak benda tu? So ni pun berbaik sebab dalam ni satu dia ada cendawan susu harimau. So dia bantu untuk kita punya paru-paru. So ni minum ni, lepas tu saya spray juga dengan herbal cryo spray. Herbal cryo spray tu teman sejati saya sebab dia tak pernah tinggalkan beg saya. Mana-mana dia mesti ada herbal cryo spray. Okey, so Mustani ni kalau untuk dewasa boleh ambil 2 sudu untuk satu hari. So boleh ambil pagi dengan malam lah. Kalau macam saya ambil, saya tak suka, saya tonggak je. Okey, tapi jangan ikut sukatan yang sebenarnya. Sebab suplemen ni semua dia just untuk mencukupkan apa yang kita kurang dalam badan. Okey. So dua ni untuk tingkatkan imun badan. Kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke atas dah boleh konsum dua produk ni. Okay, so you all boleh try juga.